Wow, cantik kedai Kita dah hampir 3-4 hari moving out to Nimrod Maluri 2.0. So ni tinggal kenangan. So kita akan create new memory dekat Maluri 2.0. Good morning. Pindah ke Maluri 2.0. Thank you so much customer Maluri lama. Thank you so much for your support. Kita pergi ke vibe baru, environment yang baru, Maluri 2.0. Boom. So inilah keadaan Nimrod Maluri. Kita ada signboard yang original ni. Syahrul. Original. Ini paling ori. Ini kita memang akan simpan lah. Kita memang akan open bid untuk siapa-siapa nak memiliki vintage signboard. So hari ini progress kita untuk dismantle and demolish Nimrod Maluri yang lama ni almost done. Dah 95.8% untuk moving out Nimrod Maluri lama ke Nimrod Maluri yang baru, Nimrod Maluri 2.0. Dia cabut TV box. Yang belah sana dia ada. Aman. Saya tengah sorting barang lama untuk buat Nimrod Pudu dulu. Hari ni sampah-sampah kita nak buang. Mana yang boleh pakai lagi kita akan bawa ke tempat baru. Ini kira last call dekat Maluri lama untuk kita cuci, bersihkan sebelum kita hand over dekat owner. Baru tangan. Kita go to Nimrod ada sepandan. Yang best okay? Okay. Ramai orang tak tahu yang kita dah pindah. So kita kena letak dia punya sign ni kat sini so that orang tahu lah kita dah pindah ke CMB. Kita kena move on. Memang sedih mula kan. Jadi kita sentiasa berubah. So perubahan ni sebagai saya dia biasa lah. Sampai time kita kena pindah. Kita kena lovingly let go. Kita ada kat sini 7 tahun. Alhamdulillah rezeki Allah bagi kat sini cantik semua. Kita spend time dekat Nimrod Maluri ni dengan cemerlang sekali. So hopefully kita dapat bawa momentum tu ke Nimrod baru. Thank you untuk 7 tahun yang baik. Kita akan start fresh dekat Nimrod Maluri 2.0. Boss free lah sekarang. Okay. So ini signboard masa kita buat dekat Pudu tu. Saya order, kita pasang sendiri lah, semua DIY. Logo pun ni second version. Logo yang second version, lepas tu kita buat third version. Sekarang ni fourth version ke third version ni tak sure. So ni kena buang lah, jangan simpan lah, jangan dikenang lah. Mana ya? Di mana? Sekarang kita ada dekat Nimrod Maluri 2.0. Ini adalah Nimrod Kopi. Selamat Hari Raya semua. So nanti kan kita orang punya Nimrod Maluri 2.0. Kita tak boleh nak review lagi dalam Nimrod ni. So nanti kita review. Wow, cantik kedai Tengah pemasangan lagi. Belum lagi siap. Esok siap kan ni? Kita punya team memang make it real punya. Hai, saya bawa meja kowe. What's up? Hari ni cari meja kowe je pergi 2 outlet. Ni dia tak kiam ni. Kita tengah menerima barang-barang barbershop. Dia punya potato roller. Alright, thank you. Thank you, boss. Okay, good luck ah. Right, thank you. Okay. Dapat ni baru. Untuk cuci rambut. Confirm tidur lah. Tambah RM10 je nak cuci. Ngam tak ngam? Lagi show kan? Separuh ni sampai biru stop. And then yang untuk bag tak payah. Kali Zara letak dia sketing tak, dia akan nampak keluar kat situ, dia keluar kat sini. Nimrod Coffee punya update ni. What's up? Sekarang dah boleh kata 80% lah kot. Tinggal furniture je.
Dah Beli settle. beli barang elektronik. Sekarang tinggal nak install je. Lepas ni Maluri ada tempat pot lepak best lah. Kita ada nak potong rambut tu, kita boleh minum kopi. So kat luar ni pun akan ada outdoor seating lah. Ada tempat lepak Port Mori tahun depan. Esok kita buat kerja pembersihan. Buat Sabtu mungkin kita akan start operate. Tunggu Sabtu ni. Memang chaos. Kita percepatkan, kita cuba siapkan Nimrod Maluri 2.0 ni. Customer boleh datang start gunting dekat tempat baru. Kalau ikutkan memang makan masa sikit. Kita nak siapkan banyak benda, tapi sebabkan tadi saya kat Maluri pun ramai orang datang yang tak tahu Nimrod dah pindah. Kita tak nak customer kita tunggu lama-lama. Kita nak cepatkan proses untuk at least baba-baba dah start boleh bekerja dekat sini dan customer dah start boleh gunting. Seminggu 2 lagi kita akan buat official launching, but for now kita start buka dulu. So thank you pada yang support Nimrod. Maybe kita akan buka pada hari Sabtu, insyaAllah. Thank you very much. Baik, tahu.